أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه توبة من عبد ظالم لا يملك لنفسه لا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الصلاة طريقة المتقين، وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين، وركنا من أركان الدين، وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين، ومعدن أسرار العاشقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
InsyaAllah kuliah maghrib kita pada malam ini diteruskan lagi dengan pembacaan bagi kitab Munyatul Musalli karangan Al-Allamatur Rabbani Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada tuan-tuan yang ada kitab muka surat 148, muka surat 148. Pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tengah tu, Bismillahirrahmanirrahim. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin mazlumin فشخص ببصره إلى السماء إلا قال الله عز وجل لبيك عبدي حقا علي لأنصرنك ولو بعد حين أو كما قال." Terjemah, tiada daripada seorang hamba yang dizalimi oleh orang, lalu dia membeliakkan pandangan matanya ke langit, melainkan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku sahut permintaanmu, hai hambaku. Sungguh aku, yakni Allah Ta'ala, dengan sebenarnya pasti akan menolongmu walaupun setelah berlalu sekian lama masa." Ini hadis berkenaan dengan doa orang yang dizalimi, doa orang yang kena zalim. Bila orang yang kena zalim ini dia berdoa, Allah pasti akan menolong orang yang kena zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti akan menolong orang yang kena zalim ni walaupun masa Allah nak tolong tu berlalu sekian lama sekalipun, walaupun makan masa. Sebab kita tak tahu, bila kita berdoa Allah nak kabul, itu hak dia belaka, bukan ketentuan kita. Tugas kita hanya menadah tangan berdoa kepada Allah, lalu selepas berdoa selesai, kemudian kita serahkan pada Allah. Allah sebaik-baik penentu. Jadi nak kabarnya, orang yang berdoa ni, terutama dalam konteks orang yang kena zalim, doa orang yang kena zalim ni mustajab. Hatta Nabi kata walaupun masa datang kabulnya doa orang kena zalim ni akan makan masa yang lama sekalipun, yang pasti Allah akan menolong juga. Ini sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita teruskan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna adh-dhulma thalathatun. Dhulmun la yughfaru
وظلم لا يترك وظلم مغفور. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد لنفسه أو كما قال. Baik. Artinya, arti hadis Nabi. Ingatlah bahawa kezaliman itu ada 3, kata Rasulullah. Kezaliman itu ada 3. Yakni kezaliman yang tidak akan diampunkan. Yakni kezaliman yang dilakukan oleh hamba yang tak akan diberikan ampun oleh Allah. Kemudian kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Dan yang ketiga, kezaliman yang akan diampunkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, adapun kezaliman yang tidak akan diampunkan ialah mensyirikkan Allah. Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampun perbuatan mensyirikkannya dengan sesuatu. Dan Dia, yakni Allah, sudi mengampun selain daripada itu kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Ini petikan daripada surah An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan dosa syirik. Cuma nak kabarnya, Nabi sebut zalim ni ada 3. Zalim yang pertama, yakni zalim yang dosanya tak akan diampunkan oleh Allah, iaitu apa dia? Syirik kepada Allah. Apa makna syirik? Menduakan Allah. Menduakan Allah, itu syirik. Baik. Kemudian, manakala kezaliman yang tidak akan dibiarkan, tak akan dibiarkan oleh Allah, ialah kezaliman manusia sesama mereka. Di sini atas kata maknanya, bila mana seorang itu dizalimi lalu ia mengangkat tangan berdoa pada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan menerima doa orang yang kena zalim. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi kata, sekalipun yang meminta itu orang yang bukan Islam sekalipun, Allah Ta'ala akan bantu juga. Sekalipun orang yang kafir, tapi orang ni orang yang kena zalim. Bila dia minta, dia doa, walaupun dia tu bukan orang yang beriman pada Allah, nak katanya kezaliman ni walaupun berlaku kepada orang yang bukan Islam sekalipun, pasti Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Ini maknanya dahsyatnya doa orang yang kena zalim. Bayangkan orang kafir yang kena zalim, kalau dia doa sekalipun, padahal dia bukan beriman pun pada Allah, dia bukan orang yang semayang pun, tidak Islam, tapi nak katanya dahsyat doa orang yang kena zalim. Sebab tu kalau kita ni kena zalim, jangan kita balas kezaliman tu dengan kezaliman yang sama juga. Sebaliknya kita minta dengan Allah. Sebab apa? Nabi dalam hadis yang banyak yang sedang kita baca ni memberikan jaminan. Orang yang kena zalim, tak kira lah zalim dalam bab apa pun, janji namanya zalim. Bila kita kena zalim, bila kita doa kepada Allah, orang yang kena zalim, doa dia Allah tak tolak sama sekali. Walaupun satu masa yang lama, pasti Allah Ta'ala akan
Tolong juga satu ketika. Baik. Kemudian manakala kezaliman yang akan diampunkan, yakni ada keampunan Allah, ialah kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Apa maksudnya? Yakni bila kita buat dosa, yang mana dosa itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat maksiat, melanggar perintah Allah Taala yang melibatkan diri kita dengan Allah. Maka di sini jangan syirik saja. Syirik kita sebut tadi lah. Syirik tak ada keampunan. Tapi kalau dosa sebesar mana pun, tetapi melibatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, di sini kata Nabi, zalim ini ada keampunan kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ala kulli hal. Kita teruskan lagi. Katanya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, aku tersangat malu apabila aku menzalimi seseorang yang tidak dapat ditolong oleh orang lain selain Allah. Ini perkataan kalamnya Sayyidina Muawiyah. Kalam tawadhu. Dipanggil kalam merendah diri. Sebab Muawiyah ni adalah khalifah. Dia khalifah. Jadi bila dia naik khalifah, antara kalam dia kata, aku sangat malu, dia kata. Apabila aku zalim kepada orang yang orang tu tak dapat ditolong, melainkan Allah saja penolong dia. Maksudnya, orang tu lemah. Orang ni lemah, tak ada siapa pun yang pandang dia. Tapi bila dia mengangkat tangan kepada Allah, maka orang macam ni, orang yang lemah pada pandangan manusia, kata Muawiyah, aku malu pada orang macam ni. Apabila aku zalim ke dia, dia tak ada siapa pun pandang dia, melainkan Allah Ta'ala saja. Dan ini perkataan Sayyidina Muawiyah. Sesetengah ahli bijak pandai menyebutkan, tak kala engkau menzalimi seseorang, maka ingatlah betapa adilnya Allah kepadanya. Dan tak kala kamu mempunyai kekuasaan, ingatlah kekuasaan Allah ke atas kamu. Dan janganlah engkau merasa bangga kerana berupaya menggunakan kedua-dua tanganmu untuk menumpahkan darah, kerana orang yang membunuh juga akan mati seperti itu juga. Jadi ini semua berkaitan dengan konteks pemimpin. Ni sebab kita masih lagi di dalam bicara soal kepimpinan, soal pemimpin. InsyaAllah lah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya rasa malam ni kita boleh habiskanlah. Habiskan bacaan kitab kita ni, khatam untuk kitab Munyatul Musalli. Ada sikit lagi. Kalau agak-agak terlebih masa sikit malam ni, halalkan masa tu ya. InsyaAllah. Tapi tak panjang manalah, sikit je lagi. Ada selai lagi insyaAllah. Baik. Kata Abu Nur bin Yazid, batu yang dimasukkan ke dalam binaan untuk membuat rumah, walhal ia bukan dari sumber yang halal, akan segera binasa. Sesetengah yang lain pula berkata, jika syurga yang merupakan negeri yang kekal abadi itu dimasukkan ke dalamnya seketul batu atau sepotong kayu yang diperoleh dengan cara yang zalim, nescaya aku bimbang ia akan binasa. Ini bermaksud rumah yang dibuat daripada batu atau kayu yang haram, maka ia akan cepat binasa. Maksudnya harta yang tidak halal, harta yang haram ni kalau digunakan, maksud dia kalau kita buat binaan tu akan segera rosak. Sebab apa? Tak ada berkat, haram. Itu dia. Saya ingat satu kisah dia. Cerita ni guru saya, arwah guru, masa dia buat surau, dia buat surau,
surau pondok dia lah. Jadi tukang yang buat tu naikkanlah batu tu, naik batu bata tu, pasang ikat batu bata tu. Dah sampai dah pembinaan surau tu, sampai separuh naik batu. Kan naik batu kan, ikat batu tu dah sampai separuh. Separuh daripada dinding tu. Separuh dah, parah-parah pinggang dah tu, batu ikat tu. Tiba-tiba yang tukang tu orang Melayu. Orang Melayu lah. Sampai masuk waktu semayang, dia tak semayang. Sampai masuk waktu semayang, dia tak semayang. Kan orang, biasalah orang-orang yang macam tu kan, kerja berat macam tu. Kalau orang yang betul-betul jaga semayang, dia semayang. Tapi berlaku tu lah, dia tak semayang. Jadi arwah Tok Guru saya ni, dia bila dia tengok tak semayang, dia berhentikan tukang tu, cari tukang lain. Berhentikan tukang tu, bayar gaji dia, berhenti setakat tu saja. Cari tukang lain. Syaratnya semayang. Masuk waktu semayang, berhenti semayang. Pasal ni nak buat surau. Dia kata arwah Tok Guru, aku tak nak surau yang aku bina ni dibina oleh tangan orang yang tak semayang. Jadi diberhentikan tukang yang tak semayang tu, cari tukang lain, syaratnya semayang. Bila tukang yang lain ni datang, dia bagi tahu kepada tukang yang baru ni, dia kata, awak tolong pecahkan balik batu bata yang dah ikat ni, tolong pecahkan balik, buat semula. Tak apalah, biar aku rugi sikit, tak apa. Sebab apa? Sebab tangan-tangan yang sebelum ni duk ikat bata ni adalah tangan orang yang tak sembahyang. Dia suruh rombak balik. Sampai tara tu. Itu bukan soal duit, tapi tangan orang yang bina tu, tangan orang yang ikat batu tu, orang yang tak sembahyang. Tok Guru, arwah Tok Guru saya, dia suruh pecah balik, buat daripada bawah balik. Setara tu. Pasal apa? Pasal binaan rumah Allah yang dibina oleh orang yang tak menyembah Allah, orang yang tak mahu menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Sementelah pula, kalaulah binaan tak kiralah apa jenis bangunan, yang mana ada sumber duit yang digunakan itu adalah daripada sumber yang haram, maka nescaya pada perkataan ni dia kata apa dia? Nescaya binaan tu akan segera binasa. Macam-macam masalah nanti. Itu. Pasal apa? Tidak ada keberkatan. Tak ada berkat. Ini dalam soal harta lah. Baik. Kemudian, kita sambung balik kitab kita ni. Tersebut kisah tentang Kisra Anushirwan. Ini seorang raja zaman dulu. Kisra, Raja Kisra. Anushirwan nama dia. Yang mempunyai seorang guru mengajarnya ilmu adab. Sehingga dia menjadi masyhur kerana ilmu itu. Pada suatu hari gurunya memukulnya tanpa ada kesalahan yang dilakukannya. Maknanya, ni anak raja. Nama dia Anushirwan, anak raja. Jadi anak raja ni masa dia remaja, dia ada satu orang guru. Guru ni mengajar dia bab adab. Agama lah. Mengajar ngaji apa semua, bab adab. Jadi satu hari guru dia ni tampar muka dia, sepak muka dia. Tapi tanpa ada sebab apa-apa. Tak ada kesalahan apa-apa. Tok Guru dia tampar anak murid dia ni. Anushirwan, anak raja ni, dia tampar je. Baik. Lantas dia, yakni anak raja ni, menyimpan rasa marah dalam hatinya. Dia pendam. Pendam. Setelah dia menaiki takhta, bila dia dah sampai masa dia naik takhta, dia pendam tu, simpan lama tu, sampai naik jadi raja dia simpan lagi tu. Pasal apa? Guru dia ni, guru yang mengajar dia ni pernah tampar dia. Tak ada sebab pun.
Apa sebabnya? Kita baca lagi. Jadi bila si anak ni dah sampai masa dia naik takhta, ganti kedudukan ayah dia, raja, naik raja. Maka dia pun berkata kepada gurunya, apa sebabnya engkau memukulku pada hari sekian dengan zalim? Apa maksud dengan zalim ni? Tak ada sebab. Apa sebab Tok Guru tampar saya? Ingat tak dulu? Ni cerita lama. Tapi maksudnya dia punya ingat tu, pendam tu, sampai dia naik jadi raja, dah ada kuasa. Dia tanya Tok Guru dia, "Hei Tok Guru," dia kata, "ingat tak sekian-sekian waktu awak Tok Guru ni ada pukul, tampar saya? Tak ada sebab. Zalim namanya tu. Apa sebab?" Lalu gurunya jawab apa dia? Ni tengok, guru yang ada hikmah dia panggil. Guru yang ada hikmah. Guru dia jawab apa dia? Dia kata, "Tak kala aku lihat engkau sangat berminat dengan ilmu dan aku menaruh harapan bahawa engkau akan menaiki tahta kerajaan bapamu." Akhirnya naik sungguh lah. Jadi raja semua, ganti bapa dia. "Maka dengan rasa kasihku kepadamu, aku ingin engkau merasai bagaimana dizalimi." Bagaimana rasanya kena zalim. Hikmah dia tampar tu. Sebenarnya dia tampar tu, walaupun tak ada sebab, sengaja dia tampar supaya apa dia? Supaya engkau rasa macam mana kena zalim. Kan akhirnya bila dia naik takhta, dia tanya guru dia, disimpan, dipendam, sampai masa dia tanya, "Hei Tok Guru, ingat tak sekian-sekian hari, awak pukul saya, awak tampar saya, tak ada sebab, zalim tu." Jadi sampai masa Tok Guru jawab. Dia kata apa dia? "Memang sengaja aku tampar engkau. Sebab aku sayang pada engkau. Aku kasih pada engkau. Jadi supaya apa dia? Hikmahnya supaya engkau rasa macam mana kena zalim." Sekarang dah rasa kan macam mana kena zalim? Sakit hati. Jadi supaya apa dia? Supaya engkau jangan melakukan kezaliman kepada orang lain. Bila sekarang mudah naik takhta kan, mudah jadi raja, ingat macam mana kamu rasa sakitnya hati kena zalim tanpa sebab, kena pukul tanpa sebab. Sekarang kamu menjadi seorang raja, ingat kuasa di tangan kamu. Jangan sekali-kali kamu melakukan kezaliman pada orang di bawah kamu. Seperti mana kamu rasa sakitnya dizalimi tanpa hak. Jadi kisah ni apa ibrah dia, pengajaran? Setiap orang yang ada kuasa, jangan sekali-kali menggunakan kuasa untuk sekali-kali menindas, menzalimi orang yang di bawahnya. Jadi ini kisah orang dulu. Buat pengajaran dah. Macam mana kita sakit hati kalau kena zalim tanpa ada sebab, jangan kita menzalimi orang lain. Tu kisah dia. Baik. Lalu bila Tok Guru dia jawab macam tu, lalu Anushirwan, nama ni lah, nama anak raja ni Anushirwan. Lalu Anushirwan pun berkata, Zah tu maknanya ni bahasa apa ni? Bahasa Parsi. Iran. Bahasa Parsi Iran. Zah. Apa maksudnya? Elok. Molek. Kalau orang Pantai Timur kata, molek kata. Tok Guru tampar aku sebab, iyalah betul lah, baru aku tahu. Memang sakit rasanya kalau kena zalim tanpa sebab ni. Jadi satu pengajaran besar, dia jadi raja, dia ingat peristiwa tu. Dia ada kuasa, dia takkan zalim kepada orang yang di bawahnya. Baik. Kemudian setengah raja pada zaman dahulu menuliskan pada hamparan mereka syair ini. La tazlimanna idza ma kunta muqtadiran faz-zulmu masdaruhu yufdi ila an-nadami tanamu 'aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alayka wa 'aynullahi lam tanami. Syair raja zaman dulu. Jangan engkau berlaku zalim tak kala engkau berupaya melakukannya,
Kerana zalim itu tempat asal usulnya membawa kepada penyesalan. Kedua-dua matamu lena, sedangkan orang yang dizalimi sedang berjaga untuk mendoakan pembalasan ke atasmu, sedangkan mata Allah tidak pernah tidur. Mata Allah disebut sini mata Allah, ainullah. Kita faham apa maksud mata Allah ni? Balik kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Sifat 20 kita mengaji itu, Allah Ta'ala melihat dengan apa? Orang mengaji sifat 20 kan, sifat basar Allah tu, macam mana kita nak kata Allah maha melihat tak? Allah melihat tak? Allah melihat tak? Melihat, takkan Allah tak melihat kot. Allah melihat. Allah melihat dengan apa? Kita ahli sunnah wal jamaah nak pegang macam mana? Allah maha melihat kan? Kita pegang begitulah. Allah Ta'ala maha melihat. Allah melihat dengan apa? Allah melihat dengan apa? Jawabnya, Allah tengok dengan mata ke? Gitu. Ke macam mana? Ni akidah ni. Sebab syair ni disebut yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Syair Arab. Walaupun disebut wa 'ainullah, dan mata Allah tak sekali-kali tidur. Mana nisbah bagi Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kan ayat kursi kita baca tu kan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah sekali-kali tidak pernah mengantuk dan sekali-kali tidak tidur. Itu ayat kursi yang kita baca tu. Baik, balik persoalan tadi. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah, Allah melihat dengan apa? Nak kata macam mana tu? Salah sebut. Kalau salah pegangan, rosak akidah ni. Nak pegang macam mana tu? Allah melihat. Kita pegang gitu. Allah melihat. Okey. Allah melihat dengan apa? Saya boleh jawab. Dengan mata. Nak jawab macam mana? Allah maha melihat dengan sifat basarnya. Dengan sifat basarnya yang ada di zatnya. Itu jawapan ahli sunnah. Kalau kita mengaji sifat 20 tu kan, sifat basar kan, wajib bagi Allah bersifat dengan basar. Apa makna basar? Pelihat. Allah melihat dengan sifat basarnya. Jangan kita pegang Allah melihat dengan mata je. Siapa yang pegang Allah melihat dengan dua mata, itu namanya pahaman mujassimah namanya. Apa makna mujassimah? Pahaman yang menjisimkan Allah. Allah ni ada jisim macam kita lah. Kita tengok dengan apa? Kita ni manusia tengok dengan apa? Dengan biji mata yang Allah cipta pada kita ni. Tu kita cara kita melihat nisbah makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa, Allah tidak sama, Allah tidak semisal dengan segala sesuatu. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu yang kita mengaji dalam sifat 20 tu. Sifat 20 tu, situ kita belajar sifat basar. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita pegang macam mana? Allah maha melihat. Allah melihat dengan sifat basarnya. Cukup. Jangan kita pegang Allah melihat dengan dua mata lah. Rosak akidah. Itu dia panggil akidah mujassimah nama dia. Yang pegang akidah mujassimah ni siapa? Nisbah sekarang ni, zaman ni. Adakah orang pegang Allah Ta'ala tengok dengan mata? Ada. Siapa dia? Kaum muda nama dia. Siapa kaum muda? Bahasa kita ni dipanggil kaum Wahabi. Wahabi pegang macam tu. Allah duduk di langit, tu Wahabi. Allah tengok dengan mata, tu Wahabi. Allah dengar dengan telinga, tu Wahabi. Kalau kita ahli sunnah, Allah maha mendengar. Ya, Allah dengar dengan kalau Allah melihat tadi dengan sifat basarnya, Allah mendengar dengan kita ahli sunnah nak kata apa?
Allah mendengar dengan apa dia? Tak dapat tangkap lagi. Allah mendengar dengan sifat samanya. Kan Allah ada sifat sama, basar, kalam. Hak kita ngaji sifat 20 tu. Takkan kita nak pegang Allah Ta'ala mendengar. Yalah, Allah mendengar je. Tapi Allah dengar dengan apa? Allah dengar dengan telinga dia lah. Habis rosak akidah. Akidah kufur dia panggil. Kufur nama dia. Batal syahadah. Kenapa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab tu ke tauhid kena mengaji tu lah. Lepas ni kita mengaji tauhid lah, insyaAllah. Habis ni kita mengaji tauhid pula, insyaAllah. Biar betul balik akidah kita. Tu. Boleh tuan-tuan Habis bab sembahyang ni masuk tauhid lah pula, insyaAllah. Lagipun memang ada permintaan pun kata, Ustaz, kita mengaji tauhid lah pula. Tauhid sifat 20. InsyaAllah. Balik pegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kita minta kan. Tiap-tiap hari Jumaat. Tuan-tuan perasan tak? Kita minta hari Jumaat. Tiap-tiap hari Jumaat kita aminkan doa untuk khatib kita. Perasan tak? Ya Allah. Tapi orang banyak tidur je. Yalah masjid tak aircon kan. Masa yang terbaik untuk lelap tu lah. Masa khutbah tu. Baik, apa doa untuk khatib pada khutbah yang kedua? Tak ada tuan perasan tidak? Ya Allah, kata Tok Khatib, ya Allah, dekat kertas khutbah tu, teks khutbah tu kan, jaim tu kan, ada doa tu, ya Allah, wahai Tuhan kami, peliharakan akidah kami di negeri ini yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Kan? Perasan tak tu? Aliran al-Asy'ariyah al-Maturidiyah tu apa dia? Sifat 20 lah. Kita amin semata-mata tak memada, melainkan kena belajar, kena reti sifat 20 tu. Sebab itu akidah kita, akidah yang telah digazetkan dalam negeri Melaka. Apabila disebutkan ahli sunnah wal jamaah, siapa dia? Golongan yang mengikuti dalam bab akidah berdasar kepada dua aliran ni, al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Kat Melaka dah digazetkan tu. Kita alhamdulillah kat Melaka ni dah digazetkan. Negeri lain ada belum lagi. Kita Melaka dah ditetapkan. Kalau sebut ahli sunnah wal jamaah saja, yang berpegang kepada akidah sifat 20. Kata lain dia. Dari segi sudut ilmiah dia disebut aliran al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Kata lainnya, sebutan masyhur orang Melayu, sifat 20. Tu yang berkaitan dengan Allah melihat. Tengok ni, siapa yang ada kitab ni kan, siapa ada kitab ni, cuba tengok syair tu, dia kata apa dia? Sedangkan mata Allah tidak pernah tidur. Tengok. Maknanya orang dulu dia pegang Allah ada mata tak? Tak. Ini maknanya sedangkan mata Allah ni, mata di sini ialah makna apa dia? Yang dikehendaki sifat basar Allah. Sifat maha melihat Allah tu tak pernah tidur. Itu maksud dia. Sedangkan mata, adakah mata yang dipaham dengan makna zahir? La. Mata yang dikehendaki sini ialah mata sifat basar Allah, yakni sifat pelihat Allah. Itu dia. Jadi kita kena mengaji balik tauhid ni tuan-tuan. Kena tahu baliklah pegangan, ciri-ciri pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ramai orang tak tahu gini tak. Walaupun dia pegang akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah tu dia tak reti. Itulah. Macam tadilah kan. Macam tadilah soalan saya tanya tadi tu, Allah Ta'ala melihat? Ya, dia pegang Allah melihat. Sebab dalam Quran ada sebut sesungguhnya Allah maha melihat lagi maha mendengar. Kan ada ayat tu kan. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Allah dengar dengan apa? Sebab dalam Quran tak kabur tu. Allah mendengar dengan apa? Allah melihat dengan apa? Sebab tu saya tanya tadi tu. Nak tengok pegangan kita macam mana. Dah faham kan? Allah melihat dengan sifat basarnya.
bukan dengan mata. Kalau kita pegang dengan mata, tak ke wasak tu, itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, habis, khalas. Kemudian syair yang lain menyebutkan atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layli nafidatun walakin laha amadun walil amadin qida'u. Artinya, apakah kamu meremeh-remehkan doa dan mempermainkannya, walhal kamu tidak tahu betapa yang diperbuat oleh doa. Doa adalah anak panah malam yang menembus, akan tetapi baginya ada kemuncak, dan bagi kemuncak tercapai sasarannya. Ini maksudnya, doa orang yang kena zalim ni ibarat anak panah yang menembus waktu malam. Maksudnya, Allah, dahsyat doa orang kena zalim ni. Jadi, nak katanya, raja-raja dulu, dia tulis perkataan ni, dia letak bawah bantal dia. Supaya apa dia? Selama dalam tempoh dia memimpin, jangan sekali-kali apa dia? Melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Jadi dia letak tu, kata-kata syair tu, buat peringatan selalu. Kalau rasa macam ada terlintas nak buat jahat sikit, ingat selalu. Kalau aku zalim ke orang doa bangun malam, aku lena tidur. Orang yang aku zalim, dia tak tidur. Dia doa kepada Allah, hak ni takut ni. Dan doa orang kena zalim ni ibarat anak panah yang menembus pada waktu malam. Maksudnya, kabul doa orang kena zalim ni. Baik. Ini style raja-raja dulu lah. Tapi raja-raja dulu ni banyak orang ngaji, orang yang tahu agama. Baik. Kemudian, sikit lagi tuan-tuan. InsyaAllah boleh habis malam ni. Semasa Ahmad bin Talun bersikap zalim. Ahmad bin Talun ni seorang raja. Raja Mesir. Raja Mesir zaman dulu. Zaman tabi'in dulu. Nama dia Ahmad bin Talun. Bersikap zalim sebelum dia menjadi seorang yang adil. Maknanya akhirnya dia jadi seorang raja yang adil lah. Tapi ada peristiwa yang menyebabkan dia ni mula-mula zalim, tapi akhirnya berubah jadi adil. Kerana satu peristiwa. Menjeritlah sekalian manusia kerana kezalimannya. Mereka pun pergi mengadu kepada Sayyidah Nafisah, iaitu wanita mulia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Nafisah. Siapa dia? Cicit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susu galuh dia Sayyidah Nafisah binti Sayyidina Hasan, gelarnya Al-Anwar, bin Sayyidina Zaid, gelarannya Al-Ablaj, bin Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Siapa dia? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi dipanggil apa tu? Cicit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidah Nafisah. Lahir di Makkah, dibesarkan kat Madinah, hijrah dan wafat di bumi Mesir. Masa dia dekat Mesir, dia hidup selama 7 tahun. Dia nak balik semula ke Madinah, dia mimpi Rasulullah, mimpi datuk dia Sayyidah Nafisah ni. Dalam mimpi tu Nabi SAW kata, ya wahai cucu aku, wahai cucu cicitku, jangan balik ke Madinah, menetaplah di Mesir, kerana Allah Ta'ala telah menetapkan wafatmu nanti di bumi Mesir. Akhirnya memang sungguh Sayyidah Nafisah ni wafat, meninggal di Mesir. Jadi makam dia ada di Mesir tu, dekat Qahirah, dalam sebuah masjid. Masjid tu pun nama masjid dia, Masjid Sayyidah Nafisah. Terkenal lah dekat bumi Mesir tu, tempat-tempat anak kita belajar tu lah, di bumi Mesir tu. Baik, jadi Sayyidah Nafisah ni, orang duk mengadu kat dia. Pasal apa? Karamah Sayyidah Nafisah ni, antara karamah dia, doa dia sangat mustajab. Apa barang yang dia doa, kabul serta-merta. Jadi bila Ahmad bin Talun ni raja zalim, orang Mesir ni pakat pergi mengadu dengan Sayyidah Nafisah. Pasal dia tahu, ini cucu Rasulullah ni, orang karamahnya hebat. Baik. Sayyidah Nafisah bertanya, bilakah dia akan keluar berjalan? Orang pun memberitahu esok hari. Lalu dia menulis surat pada sehelai kertas dan menunggu di tepi jalan.
Tidak lama kemudian raja itu, yakni Ahmad bin Talun, lalu. Lantas dia berkata, "Hai Ahmad bin Talun." Tak kala raja melihatnya, jadi Ahmad bin Talun ni raja, dia lalu tengok Sayyidah Nafisah, dia kenal. Ini cucunya Rasulullah, ini cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia turun daripada dia punya kenderaan, dia turun. Lalu dia turun daripada kudanya dengan berjalan kaki untuk mengambil kertas itu daripada tangannya. Kemudian dia membacanya. Apa isi kandungan surat yang ditulis oleh Sayyidah Nafisah kepada Raja Ahmad bin Talun ni? Kita baca, tengok. Katanya Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha wa ardaha. Dia tulis kat surat itu, dia kata, setelah kamu memerintah, kamu mengabdikan orang. Maksud mengabdikan orang ni maksudnya buat rakyat ni macam hamba engkau. Buat rakyat ni macam kena zalim lah rakyat tu. Itu maksud dia. Setelah kamu berkuasa, kamu menindas. Bila kamu ada kuasa, kamu menindas. Setelah kamu diberikan nikmat, kamu membuat kefasikan, yakni kejahatan. Segala rezeki dipulangkan kepadamu, tetapi kamu memutuskannya. Nah, kamu sedia maklum bahawa anak-anak panah waktu dini hari sangat kuat menembus dan tidak tersasar. Apatah lagi yang terbit daripada kalbu, hati manusia yang kamu sakiti, dan hati mereka yang kamu kebulurkan, yakni susahkan, serta jasad mereka yang kamu telanjangkan. Maka mustahil hanya orang yang dizalimi akan mati, sedangkan penzalim kekal tidak mati. Mustahil. Orang yang penzalim takkan mati. Orang yang kena zalim aja mati, orang yang penzalim tak mati. Tak. Semua mati belaka. Orang yang kena zalim pun mati, orang yang penzalim pun mati. Tak ada seorang pun kekal. Yang kekal hanya Allah. Kemudian, maka perbuatlah apa saja yang kamu mahu, kerana kami semua akan bersabar, dan silalah kamu berlaku zalim, kerana kami akan meminta tolong kepada Allah. Silalah kamu berlaku zalim, kerana kami akan mengadu kepada Allah kezaliman kamu. Kelak orang-orang yang zalim itu akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Ini surat yang ditulis oleh Sayyidah Nafisah kepada Ahmad bin Talun, Raja Mesir ketika itu. Akhirnya, bila Ahmad bin Talun ni, raja ni, dia baca surat ni, takut dia. Pasal apa? Dia tahu Sayyidah Nafisah ni seorang cicit Rasulullah yang karamahnya, doa pasti kabul. Bila dia cakap macam ni, takut kawan tu. Akhirnya dengan hidayah daripada Allah, berkat dia baca surat ni, maka sejak tu dia jadi berubah dan dia tidak lagi menzalimi orang-orang di Mesir. Maka dia jadi seorang raja yang adil. Ni cerita Ahmad bin Talun. Kisah ni masyhur lah dalam kitab-kitab Arab. Baik. Maka sejak dari saat itu dia pun bersikap adil kepada rakyatnya. Maka dengan itu menjadi kewajipan kepada orang yang berakal menghalang tangannya daripada berbuat zalim. Apa makna zalim ni tuan-tuan? Kita dah takrifkan dulu. Zalim ni maknanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna zalim. Meletakkan sesuatu ataupun melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Serta berjalan atas landasan keadilan, menjalankan tugasnya dengan insaf dan sentiasa berwaspada tentang perintah Allah sama ada ketika dilihat atau tidak dilihat orang. Hendaklah diketahui bahawa Allah Ta'ala akan memberikan balasan atas segala amal kebaikan dan kejahatan, dan dia akan menyeksa, yakni Allah akan menyeksa orang-orang yang zalim disebabkan kezalimannya. Habis. Baik. Kemudian kata tuan pengarang kitab, wallahul muwaffiqu liman yasha'u la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dhakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun
وعلى آله وأصحابه وعتراته الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك، يعني دعاء اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر الخطيئة، وأسألك الدرجة العليا من الجنة. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terjemahannya, Allah jua yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dia tidak boleh dipersoalkan tentang apa yang dilakukannya, walhal manusia akan dipersoalkan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali engkau diingati oleh mereka yang mengingati atau dilupai oleh mereka yang melupai, serta kepada ahli keluarga baginda, para sahabatnya, zuriatnya yang suci, dengan rahmat dan kesejahteraan yang abadi sehingga ke hari kiamat. Dan segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebaik-baik permohonan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kejayaan, sebaik-baik amal, sebaik-baik pahala, sebaik-baik kehidupan dan sebaik-baik kematian. Teguhkanlah daku dan beratkanlah timbangan amalku, benarkanlah keimananku, angkatkanlah darjatku, terimalah salatku, dan ampunkanlah kesalahanku. Aku memohon kepadamu darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk melakukan segala kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran, mencintai orang-orang miskin, dan aku mohonkan supaya engkau berikan pengampunan dan rahmatmu kepadaku. Apabila engkau berkehendak menjebakkan sesuatu kaum kepada fitnah, maka matikanlah aku dalam keadaan selamat daripada fitnah. Aku mohon kepadamu rasa cinta kepadamu dan cinta kepada mereka yang mencintaimu, dan cinta kepada amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keimanan yang tidak berpatah balik, kenikmatan yang tidak habis, dan dapat berteman dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat tertinggi syurga al-khuldi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kami, memberikan hidayah untuk kami kepada agama Islam. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan segala hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang empunya kemuliaan daripada segala yang mereka sifatkan. Salam sejahtera ke atas para rasul dan segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini terjemah daripada doa yang dibaca tadi. Baik, jadi akhirul kalam Tuan Pengarang dalam mengakhiri kitab Munyatul Musalli ini, katanya al-faqir ilallah, artinya hamba yang sangat mengharapkan rahmat Allah. Yakni siapa dia? Katanya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Jadi Tuan Pengarang kitab ini nama dia Tuan Syekh Daud Al-Fatani, ulama
tanah Melayu. Beliau asal orang Fatani. Fatani ketika dulu satu rumpun dengan kita. Dulu bangsa Melayu satu rumpun. Baik Indonesia, baik Fatani semua satu rumpun. Datang penjajah, mereka lah yang membuatkan bangsa Melayu ni berpecah-pecah. Datang penjajah, bangsa penjajah ni. Tak kira Siam ke, Belanda ke, Inggeris ke. Ini semua bangsa penjajah yang memecah belahkan rumpun bangsa Melayu. Satu ketika dulu, tak kira Fatani apa semua, Banjar ke Indonesia, semua satu rumpun. Baik. Jadi ulama tanah Melayu yang akhirnya mastautin di Mekah, meninggal di Mekah. Meninggal di Mekah, dikebumikan di Jeddah. Dan makamnya, kuburnya bersebelahan dengan makamnya sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, dipanggil Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Jadi kubur dia tu sebelah je kubur Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas di kota Jeddah tu, di Jeddah. Bukan di Jeddah, minta maaf salah sebut, di Taif. Taif. Jadi makamnya di Taif. Ada setengah cerita mengatakan zaman Wahabi memerintah kemarin, dia rombak segala kubur-kubur para salihin ni. Jadi dia punya keluarga Syekh Daud ni bila tahu, maka dia selamatkan jenazah, dia korek balik kubur tu daripada menjadi mangsa askar-askar Wahabi untuk hapuskan. Kononnya kubur-kubur ulama ni disembah, buat perkara syirik. Itu Wahabi punya kerja lah. Jadi keluarga dia korek balik, dan masa dia korek balik jenazah Syekh Daud ni untuk selamatkanlah daripada kubur itu jadi diletupkan. Dia nak letup dia. Jadi selamatkan, masa digali itu nak ambil jenazah dia tu, dalam keadaan jenazah dia tidak keput. Maknanya dah lama, tapi keadaan jenazah dia orang wali, tu jenazah dia macam biasa, elok, tak keput, tak tinggal tulang, tak macam tu jenazah Syekh Daud Fatani. Akhirnya dibawa ke Mekah dan dikebumikan di Mekah balik. Wallahu alam. Itu ada cerita yang kata gitu dah. Wallahu alam. Baik. Jadi selesai menterjemah risalah yang berjudul Munyatul Musalli di negeri Makkah Al-Musyarrafah. Satu lagi tuan-tuan, Syekh Daud Fatani ni, dia tulis kitab ni, Munyatul Musalli ni dengan jari, tak pakai pen, dia tulis dengan jari, keluar dakwat daripada jari dia. Ni karamah Syekh Daud, tu kitab Munyatul Musalli ni. Pada ujung jari dia tu keluar dakwat, dia tulis. Itu karamah Syekh Daud. Jadi selesai menulis di negeri Makkah Al-Musyarrafah pada waktu duha, waktu pagi, hari Selasa, 15 hari bulan Zulhijjah. Lepas raya haji dia tulis ni. Selesai dah. 15 Zulhijjah. Tahun 1242 Hijrah. Sekarang 1447. Tolak dengan 1242. Dapatlah berapa ratus tahun tu. Okey. Daripada tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhir kalamnya alhamdulillahi awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Amin. Selesai tuan-tuan, alhamdulillah. Berapa tahun? 2019 malam ni khatam. Berapa tahun? Lama baru habis tuan-tuan. Jadi habis khatam baca Munyatul Musalli. Ada satu lagi risalah dalam kitab ni. Kalau siapa yang ada kitab tu, muka surat 154, bahagian kedua daripada Munyatul Musalli ni, ada satu risalah kecil yang dia tulis sekali kan dalam kitab ni, namanya Risalah Al-Bahjah Al-Mardiyah. Ni cerita tentang apa?
kita akan belajar satu bab namanya hukum makmum, muafiq dan masbuk. InsyaAllah tahun depan kita belajar. Tahun hadapan, insyaAllah. Bila tahun depan? Kita dah hujung tahun ni. Hujung tahun Hijri. Tuan-tuan tak setahu ni. Hari ni berapa hari bulan dah? Zulhijjah. 23. Tadi maghrib masuk 23 Zulhijjah. Jadi ada seminggu lagi lah. Habis bulan Zulhijjah, masuk awal Muharram, tahun baru 1448. Cepat saya kata tahun depan, bukan tahun depan Masihi. Tahun depan Masihi 2027 lah. Terkejut tuan-tuan. Apa pula ni, merajuk apa ustaz ni kata. Tahun depan maknanya tahun depan Hijri. Kuliah akan datang lah, insyaAllah. Jadi kita berada ujung tahun lah ni. Ujung tahun 1447. Seminggu lagi kita baca lah doa awal tahun, akhir tahun tu. Akhir tahun, awal tahun tu. Jadi insyaAllah kita mula baca di tahun baru. InsyaAllah. Itu dia. Risalah namanya Bahjatul Mardiyah. Kita belajar tentang hukum makmum, muafiq, masbuk. Maknanya hukum dia, bila tuan-tuan semayang jemaah, ada hukum namanya muafiq masbuk. Siapa yang tak reti hukum ni, dia ada risiko buat salah. Pasal apa? Bila kita ni ikut imam, kita antara dua status kita. Muafiq atau masbuk. Tak masbuk, muafiq. Tak muafiq, masbuk. Tu je antara dua. Melainkan kita semayang seorang. Semayang seorang tak ada hukum muafiq masbuk. Kita semayang seorang. Yang ada muafiq masbuk ni, bila kita semayang berjamaah saja, ada hukum muafiq masbuk. Apa dia muafiq, apa dia masbuk, kita akan sebut pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Jadi habis je, risalah ni tak panjang, sikit je. Belajar bab tu je. Habis, barulah khatam seluruh isi kitab ni. Yang untuk musalli ni khatam dah. Risalah Bahjatul Mardiyah ni, kita baca sikit, habis keseluruhan kitab. InsyaAllah. Untuk malam ni khatam munyatul musalli, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد